Assalamualaikum semua. InsyaAllah hari ini Sulam Kasih berkongsi satu lagi doa sahih iaitu doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, saya mohon perlindungan-Mu daripada tersesat dan menyesatkan, tergelincir dan menggelincirkan, menzalimi dan dizalimi, atau melakukan kebodohan, ataupun diperbodohkan. InsyaAllah, amin. Jom sama-sama kita amalkan setiap hari ya.